So guys, memandangkan kita dah pun masuk tahun baru 2026 dan tahun ni memang akan banyak phone-phone yang best yang dilancarkan dan menarik, power, dan semestinya akan banyak pembaharuan yang kita akan nampak untuk tahun ni punya smartphone. Okey, untuk video kali ni aku akan senaraikan antara phone flagship yang memang kita nanti-nantikan dan of course power dalam segmen dia flagship yang akan masuk untuk tahun 2026 daripada awal tahun sampailah hujung tahun nanti. Okey, kita mulakan dengan awal tahun ni dijangka Xiaomi akan perkenalkan diorang punya flagship secara global. So last year diorang dah launch untuk Xiaomi 17 series iaitu China punya market dan tahun ni dijangka Xiaomi akan launch untuk global market pula iaitu Xiaomi 17 series. Dan kenapa bukannya 16 series? Diorang jump daripada 15 terus ke 17 series. Mungkin juga diorang nak samakan dengan nama iPhone 17. So kat sini kita nampak dari segi design pun lebih kurang sikit lah macam iPhone 17 series, tapi aku tak pastilah the exact reason why. Tapi apa yang menarik dengan Xiaomi 17 series ni adalah diorang ada beberapa varian yang kira menarik, iaitu diorang ada 17, 17 Pro, 17 Pro Max dan ada satu lagi model iaitu 17 Ultra. Dan yang paling menarik minat aku semestinya adalah Pro version dan juga Ultra version. Untuk yang Pro version kita boleh nampak yang back panel dia ada display. Yang ni memang menarik untuk kita nak cuba nanti. Aku memang excited nak try. And then yang menarik lagi adalah yang versi Ultra. So dia ada dua version iaitu 17 Ultra dan juga 17 Ultra Leica Edition. Yang ni memang special. Kalau tengok dari segi rekaan aku tak nampak ada perbezaan yang ketara sangat antara yang Xiaomi 15 Ultra dan juga 17 Ultra. Dia masih mengekalkan konsep yang lebih kurang sama dengan symmetrical kamera bulat yang besar. Cuma finishing diorang ada buat refinement sikit dan ada sentuhan yang lebih premium untuk versi 17 Ultra kali ni, lagi-lagi untuk yang Leica Edition. So kalau tengok dari segi Leica Edition ni dia beza sikit sebabnya logo Leica dekat bahagian back panel tu yang Leica Edition gunakan warna merah bukannya warna hitam. And then untuk bahagian dia punya bezel kamera boleh rotate, boleh pusing secara fizikal. Aku rasa dia akan menjadi satu tarikan lah untuk fotografer enthusiast yang nakkan macam feels ala-ala kamera betul tapi dalam sebuah badan smartphone. Ada juga yang kata bahawa features ni macam sekadar gimmick saja. Aku nampak mungkin gimmick tu ada tapi dia gimmick yang function lah sebabnya kita boleh buat untuk zoom, boleh tukar aperture dan macam-macam features lain lagi yang kita boleh buat secara fizikal. Bagi aku ini salah satu features yang unik dan juga menarik untuk yang Xiaomi 17 Ultra Leica Edition, just untuk phone tu saja. Untuk yang 17 series lain tak ada. So itu yang specialnya lah. Aku pasti korang tertanya kan, adakah semua model Xiaomi 17 series akan masuk market Malaysia? Ini pun satu persoalan yang aku tertanya juga actually dan aku just boleh jangkakan bahawa tak semua model akan masuk. Kemungkinan besar juga kita akan dapat versi Pro, Pro Max dan juga yang Ultra saja. Yang Leica Edition tu aku tak pasti sama ada diorang akan masuk dengan limited edition ataupun diorang takkan jual dekat market Malaysia. Kita just tunggu dan lihat saja. Dan untuk harga jualan dekat market Malaysia pula aku jangkakan dia takkan lari jauh dengan Xiaomi 15 series. Mungkin dia akan plus minus lebih kurang je. So itu yang kita boleh jangkakan buat masa sekarang ni dengan Xiaomi 17 series yang akan masuk Malaysia tak lama lagi. Smartphone kedua yang aku memang sangat nantikan untuk masuk market Malaysia iaitu Samsung Galaxy S26 series. Rasanya lately dah banyak leaks kan tentang S26 series. Dari design ni macam tak ada perubahan yang ketara sangat. Diorang akan ada improvement sikit, guna chip baru dan macam-macam lagi lah. So untuk series kali ni dijangka lebih kurang je macam previous model dia iaitu akan ada 3 pilihan model S26, S26 Plus dan juga S26 Ultra. And dari segi performance dijangka Samsung akan asingkan juga seperti mana yang kita nampak pada dia punya previous model lebih kurang juga iaitu akan ada model yang gunakan Exynos, akan ada model yang gunakan chip Qualcomm Snapdragon. So untuk kali ni dijangka bahawa yang base model iaitu S26 dan juga S26 Plus akan gunakan chip Exynos 2600. Manakala untuk yang versi Ultra saja akan dapat chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, which is dia akan bagi extra power boost sikit, overclock untuk khas Samsung punya smartphone saja. So yang ni pun tak pasti lagi macam mana power dia, Exynos pun kita tak tahu lagi macam mana pergi dia untuk yang chip baru ni kan. So aku harapkan ada improvement yang besar dari segi performance, dari segi optimization untuk chip Exynos yang terbaru dan juga Qualcomm for Galaxy. Okey, berdasarkan pengalaman aku dengan Galaxy S25 Ultra, memandangkan aku dah gunakan smartphone tu hampir 1 tahun, aku boleh katakan yang kekurangan dia paling obvious sekali adalah dari segi fast charging dan juga kapasiti bateri. So ini adalah improvement yang bagi aku Samsung kena buat untuk versi Ultra yang terbaru kali ni. Dari segi setup kamera tu dah good enough actually. Dia dah bagi kebolehan kamera yang cukup bagus pada sebuah premium flagship. Baik kalau diorang improve lagi pun lagi bagus juga.
And aku jangkakan juga kali ni akan ada improvement pada features AI yang sedia ada. Contohnya macam Galaxy AI apa semua. Itu pun kita just boleh expect sebab memang Samsung push on AI sekarang ni. And aku rasa benda yang paling significant orang kena upgrade just fast charging, battery dan mungkin design tu boleh olah sikit kan supaya dia nampak lebih berbeza daripada siri-siri yang sebelumnya. Kalau Apple pun boleh ubah sikit design pada 17 Pro Max, ini kan lagi Samsung. So kalau diorang buat sedikit perubahan pada design, aku pasti ramai peminat Samsung akan lebih suka and seronok lah sebab ada pembaharuan dari segi looks dia. And kalau kita nak beli pun lebih nampak fresh, lebih nampak baru kan. Itu yang setakat ni kita just boleh jangkakan tentang pembaharuan yang mungkin Samsung akan buat untuk Galaxy S26 series. Dan harga apa semua pun aku tak pasti lagi. Dan kita just boleh jangkakan bahawa harga dia plus minus akan lebih kurang je macam Galaxy S25 series. And korang perasan tak yang tahun ni macam lambat sikit kan Samsung launch diorang punya flagship Galaxy S series. Kalau tahun lepas bulan Januari aku pergi event tu. Tapi tahun ni aku tak pasti lagi bulan berapa. Mungkin juga suku kedua ke suku pertama tahun 2026. Kita just tunggu dan lihat je apakah pembaharuan yang Samsung akan buat pada Galaxy S26 series. Okay, korang rasa macam mana? Smartphone ketiga adalah Huawei Pura 90 series. Yang ni dikatakan akan ada 4 pilihan varian iaitu Huawei Pura 90, 90 Pro, 90 Pro Max dan juga 90 Ultra. Yes, korang tak salah dengar, akan ada model Pro Max untuk Pura 90 series kali ni. So, dia akan ada penambahan satu model baru yang lebih besar dan harga akan murah sikit lah daripada versi Ultra nanti. Tapi tak pastilah semua model ni akan masuk Malaysia ke tidak. Kalau kita tengok pada last year, rasanya model Pro, Ultra dengan Pura yang biasa je kan. Untuk tahun ni, kemungkinan besar juga semua model ni akan masuk market Malaysia dengan harga yang tak murah lah. Harga memang premium habis. And chip yang digunakan pun dijangka akan dibahagikan untuk yang base model iaitu Pura 90 akan gunakan chip Kirin 9020 dan untuk yang versi Pro dan juga Pro Max akan gunakan chip Kirin 9030 dan untuk yang versi Ultra akan gunakan chip Kirin 9030 Pro. Yang ni memang chip in-house daripada pihak Huawei sendiri. Kita tak tahu macam mana pergi dia, macam mana performance dia dan juga optimization. Aku excited juga nak cuba flagship baru pada Huawei ni. And dari segi design pun dikabarkan akan menggunakan konsep yang berbeza daripada apa yang kita nampak pada Pura 80 ataupun Pura 70 sebelum ni. So konsep design baru ni kemungkinan besar juga dia punya bonggol kamera tu sama ada makin besar ataupun dia makin kecil sikit dan diubah bentuk. So kita just tunggu dan lihat saja macam mana final product untuk Huawei Pura 90 series. Imagine lah Pura 80 Ultra tahun lepas pun setup kamera dah power. Ini kali lagi pada tahun ni dia improve lagi dan kemungkinan besar akan lebih wow untuk kebolehan kamera pada Pura 90 Pro ataupun Pura 90 Ultra nanti. Smartphone flagship keempat yang aku pasti ramai akan nantikan dan dia ada hype yang tersendiri iaitu iPhone 18 series. Okey, dia ada berita buruk dan juga ada berita baiknya. So, berita buruknya banyak leaks dan juga rumours mengatakan bahawa tahun ni takkan ada base model iPhone 18. Tapi berita baiknya adalah kemungkinan besar Apple akan launch first foldable phone orang, iaitu iPhone 18 Pro Fold. Yes, foldable daripada Apple. Kalau ikutkan leaks dan juga rumours pasal foldable iPhone ni dah lama, 2-3 tahun lepas lagi. Tapi finally tahun ni kemungkinan besar juga perkara ni akan menjadi kenyataan. Iaitu kita akan nampak line up baru untuk iPhone. So kalau tahun lepas kita nampak dah iPhone Air. Something new dengan nipis, harga pun tak murah. This year kita akan nampak foldable pula. Dan kemungkinan besar juga ada sekali dengan iPhone Flip. So secara tak langsung tahun ni bukannya fokus kepada base model tapi fokus kepada Pro model iaitu akan ada iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro Fold dan satu lagi kemungkinan akan ada iPhone 18 Flip. Yang ni antara 4 varian yang kita boleh jangkakan untuk pelancaran pada bulan September tahun 2026. And untuk iPhone 18 base model dijangka akan dilancarkan pada awal tahun 2027 iaitu pada tahun depan. Dengan sekali iPhone Air 2 ataupun iPhone 17e. Itu yang kita just boleh jangkakan setakat hari ini untuk news dan leaks yang tengah berlega-lega di social media dan juga website sekarang ni. Dari segi rekaan memang tak akan ada major changes pun. Diorang akan kekalkan dengan konsep design yang lebih kurang sama dengan iPhone 17 series iaitu bonggol kamera yang melintang besar. Cuma mungkin akan ada pilihan warna baru. Tak pastilah warna merah ke, maroon ke, purple, pink, biru dan sebagainya. Korang just boleh jangkakan bahawa kita akan ada nampak kelainan lah untuk warna pada iPhone 18 Pro series nanti. And then dari segi chip pun akan gunakan chip yang baru iaitu A20 yang more powerful. Untuk yang Pro of course akan gunakan A20 Pro. Selain tu ada juga rumours mengatakan bahawa untuk setup kamera akan ada improvement which is dia akan gunakan variable aperture. So kalau sebelum ni diorang dah improve semua lens tu gunakan 40 megapixel. Now ada improvement yang better sikit lah variable aperture. So mudah lah untuk kita nak tukar-tukar aperture dengan lebih baik dan juga lebih cantik kat situ untuk nak dapat kesan bokeh. Dan ada satu lagi rumours mengatakan bahawa Apple akan tukar daripada dynamic island display kepada
punch hole camera display yang lebih kecil, ataupun satu lagi rumours mengatakan bahawa akan gunakan under display camera for the first time untuk iPhone. So, perkara ni boleh jadi dan juga mungkin tidak sebab Apple dia tak akan tukar secara signifikan dalam masa yang terdekat. Tapi anything can happen. So, kita just tunggu dan lihat sama ada perkara ni betul ataupun sebaliknya. Tapi yang pasti kalau Apple betul perkenalkan foldable pertama diorang, harga dia memang takkan murah lah. Harga dia aku jangkakan minimum akan RM10,000 dan juga ke atas boleh cecah RM15,000 ke RM17,000. So, itulah antara info ringkas yang setakat ni aku dapat tahu daripada sumber dan juga rumours leaks yang kita dapat kongsikan dalam video kali ni untuk iPhone 18 series. Smartphone flagship yang kelima adalah Google Pixel 11 series yang dijangka akan dilancarkan sekitar bulan Ogos tahun 2026 before iPhone 18 series. So, untuk model kali ni memang dijangka akan ada 4 pilihan lah, iaitu Pixel 11, 11 Pro, 11 Pro SL dan juga 11 Pro Fold. Yang ni memang kita dah dijangkakan lebih kurang je macam last year. Setakat ni memang tak banyak lagi maklumat yang dikongsikan tentang Pixel 11 series, tapi dijangka yang dia punya design tu takkan ada perubahan yang ketara sangat. Dia akan gunakan color baru dan refinement in terms of body shape, looks dia akan ada sedikit je. Takkan ada major changes pun untuk Pixel 11 series. Ini apa yang kita dapat jangkakan setakat hari inilah. And then dari segi dia punya setup kamera akan ada improvement, fast charging akan ada improvement, bateri pun akan ada improvement. Sebab last year macam fast charging tak cukup laju sangat. So aku harap this year akan ada lebih improvement lah untuk fast charging dia. But for sure dari segi penggunaan chip memang akan ada improvement, which is dia akan gunakan Google Tensor G6 yang more powerful, more optimization dengan AI software apa semua dan juga gunakan 2nm teknologi. Aku minta maaf sebab setakat ni memang tak banyak lagi info tentang Pixel 11 series punya leaks ataupun rumours. Mungkin kita akan dapat sekitar bulan 3, bulan 4 nanti leaks ataupun rumours tu akan lebih banyak lah tersebar tentang design dia, dan aku jangkakan Pixel dia akan reveal awal sebelum launch. Sama juga macam last year, sebelum launch event pun diorang dah reveal design lah apa semua kan. Memang itu typical Google punya cara marketing lah. This year pun aku jangkakan lebih kurang sama je macam apa yang diorang buat last year. Okay? Smartphone flagship seterusnya yang akan dilancarkan pada tahun ni adalah Vivo X500 series. Kenapa bukannya X400? Korang pun faham kenapa. Last year kita dah ada X300. This year diorang akan jump terus kepada X500. Ini just jangkaan saja. And then untuk X500 ni akan ada 3 pilihan model, iaitu X500, X500 Pro dan juga X500 Ultra. So Ultra version ni kemungkinan besar akan dilancarkan lambat sikit ataupun akan dilancarkan sekali dengan line up untuk X500 series. Dari segi design dijangka akan ada significant changes untuk X500 series, memandangkan Vivo dah gunakan rekaan yang lebih kurang sama daripada X100 tak selaku, X200, X300 pun sama juga dengan kamera bulat tu kan. So untuk X500 should be diorang kena ubah dah rekaan bonggol kamera tu supaya nampak lebih fresh and nampak lebih berlainan lah dengan model-model yang sebelumnya. Dari segi setup kamera dijangka akan masih collab dengan Zeiss, cuma diorang akan improve lah kamera system tu supaya more better and ada improvement yang lebih baik kalau bandingkan dengan X300 series. Dan berita baiknya kemungkinan besar Vivo X500 Pro ataupun Ultra nanti akan menjadi phone pertama yang gunakan dual 200 megapixel untuk setup kamera. Dari segi performance dijangka Vivo X500 series akan gunakan chip MediaTek Dimensity 9600, iaitu lebih powerful kalau bandingkan dengan 9500 sekarang ni. And untuk dia punya bateri pun macam biasa kita tahu yang China punya smartphone ni dah mula gunakan kapasiti bateri yang super besar, iaitu 6000 mAh, 7000. Sekarang ni pun aku dengar 10000 mAh pun dah ada dah untuk phone-phone China. So untuk yang S500 series ni dijangka akan gunakan bateri sebesar 7000 ke 8000 mAh, which is memang kedabak besar lah. Untuk nak penggunaan 2 hari tu aku rasa memang selamba je lah. Tapi tak tahu lagi macam mana optimization untuk software dia. Tapi yang pasti memang phone China this year akan menggila. Dari segi kapasiti bateri tu memang korang akan jumpa phone-phone dengan bateri kapasiti yang super besar. So 6000 ke 7000 mAh tu kita akan jumpa sebagai macam normal mAh untuk phone China tahun ni. Okay, next flagship kita akan ada Oppo Find X10 series. Yes, last year kita dah ada X9, this year kita ada X10. And untuk model kali ni dijangka akan ada 2 pilihan, iaitu Find X10 dan juga Find X10 Pro. Yang untuk versi Ultra tak pasti lagi akan ada ke tidak tahun ni, mungkin ada mungkin tidak. So kalau ada tu pun menarik juga actually, sebab last year tak masuk tau yang versi Ultra. Even last 2 years pun tak ada kan untuk versi Ultra dekat market Malaysia. Ada ke? Aku dah lupa lah. Masa macam tak ada kan. X9 tak ada, X8 pun tak ada. Yes, memang tak ada lah. This year tak tahu lagi macam mana. Ada ke tak ada, kita just tunggu dan lihat lah. Tapi yang pasti untuk yang Oppo Find X10 series ni masih akan collab dengan Hasselblad. Itu memang diorang punya signature untuk setup kamera. Dan akan ada improvement. Kalau last year diorang dah ubah sikit reka bentuk untuk kamera. Dan this year aku jangkakan dia akan gunakan konsep
bentuk kamera yang lebih kurang sama, ataupun mungkin dia akan besarkan sikit ke, akan ubah warna dia apa semua, itu just kita boleh jangkakan buat setakat ni dengan Find X10 series. Dari segi penggunaan chip performance, Oppo dikatakan mungkin akan gunakan dua jenis chip yang berbeza, iaitu chip Qualcomm dan juga chip daripada MediaTek. So mungkin juga untuk yang versi Find X10 akan gunakan chip Qualcomm, untuk yang versi Pro akan gunakan chip MediaTek Dimensity 9600 dengan 2 nanometer teknologi. Actually dua-dua chip ni memang kita tahu dia adalah persaingan yang hebat, tapi tak pastilah sama ada Oppo akan gunakan dua-dua chip yang sama ataupun salah satu. So kita just tunggu dan lihat saja. Bahawa sekarang ni itu info yang kita boleh dapat lah. And dari segi dia punya bateri pun memang tak nak kalah. Oppo dijangka akan gunakan bateri yang lagi besar daripada Vivo, iaitu sekitar 8000 ke 9000 mAh. Yes, memang besar gila. So kalau kita dah rasa yang 5000 6000 mAh tu besar, ini kan lagi 8000 ke 9000 mAh. So itu average penggunaan kapasiti bateri yang akan digunakan pada Oppo Find X10 series. Okey, smartphone flagship terakhir yang akan diperkenalkan sekitar tahun ni iaitu Honor Magic 9 series. Ini pun salah satu flagship yang aku suka juga dengan all-rounder dia. Kalau tahun lepas Honor dah ada Magic 8 series dengan rekaan yang mungkin tak ada significant changes sangat, dan this year kemungkinan besar diorang akan ubah reka bentuk tu supaya nampak lebih fresh dan nampak lebih premium. So untuk Honor ni memang dia fokus mainly on AI dan hardware. So bukan hanya pasal number saja, tapi AI dia pun best juga. Dia dah macam nak kejar Samsung punya Galaxy AI, tapi untuk Honor ni dia ada something yang bagi aku menarik lah untuk features AI dia. Macam biasa untuk Magic 9 series dijangka akan ada dua model, iaitu Magic 9 dan juga Magic 9 Pro. So lebih kurang je macam last year. Dari segi performance pun akan gunakan chip Qualcomm juga. Dua model akan gunakan Snapdragon Elite Gen 6 lah. This year akan ada Gen 6. Last year Gen 5 kan. Untuk dia punya bahagian setup kamera, dijangka Honor akan upgrade daripada 50MP kamera utama kepada 200MP kamera utama, which is lebih cantik and detail dari segi dia punya quality tu. Selain tu, kapasiti bateri pun akan menjadi satu standard lah untuk phone China flagship, di mana Honor dijangka akan gunakan 8000 mAh untuk bateri pada Magic 9 series. Besar gila kot 8000. Aku rasa sekarang 6000 ke 7000 mAh pun dah cukup besar. Ini kan lagi 8000 mAh. Lebih kurang je macam Oppo ataupun Vivo tadilah. So dia akan menjadi new standard untuk flagship China this year. Actually setakat ni tak banyak lagi info tentang Honor Magic 9 series ke Vivo, Oppo dan sebagainya, sebab masih terlalu awal. Kita baru masuk bulan Februari, tapi untuk leaks dan juga rumours tentang Galaxy S26 series, tentang iPhone 18 series tu memang dah makin banyak. Untuk yang Xiaomi 17 series tu memang kita dah tahulah, sebab diorang dah launch untuk market China. Now diorang akan launch untuk global market. Itu pun dijangka akan ada sedikit kelainan lah untuk yang global market dari segi software ataupun hardware tu sendiri, dan of course harga pun akan berbeza. So itulah saja antara sedikit sebanyak info yang aku dapat kongsikan tentang smartphone flagship yang power dijangka akan dilancarkan sekitar tahun 2026. So antara ke-88 model flagship tadi, mana satukah yang korang paling excited untuk nantikan dan juga beli tengah survey-survey? So untuk aku actually semua flagship aku enjoy untuk nak test dan guna, tapi paling excited sekali aku rasa iPhone 18 Pro Fold. Aku nak tahu macam mana Apple buat dia punya foldable, dan aku juga excited dengan Xiaomi 17 Ultra Leica Edition tu, sebab tak pernah try kan. Nak cuba sini macam mana. Dengan satu lagi adalah Samsung Galaxy S26 Ultra. Itu pun best juga untuk kita nak try, sebab last year macam tak ada significant changes sangat antara model-model sebelumnya. But this year aku hope akan ada banyak perubahan yang besar Samsung buat. Okay, so guys, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang ada sebarang penambahan ataupun cadangan ataupun pendapat yang berbeza, just komen saja kat yang bawah ni. Okay, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.